motor besar. Motor yang mempunyai cc 250 dan ke atas. Selalunya motor besar ni orang bawa laju lah. Kalau nak bawa pelan, baik nak motor kapcai macam saya ni. Tapi tak semua yang bawa motor besar ni dia suka potong guna lorong kanan. Banyak yang saya jumpa, mereka suka guna lorong kecemasan. Sebenarnya bahaya kalau bawa laju guna lorong kecemasan ni. Contohilah motor ni, motor MT-09 B3. Saya kerap jumpa motor ni masa duk pergi kerja, dan saya rasa dia menunggang motor cara yang terbaik. Dia potong kanan dan masuk kiri bila tidak memotong, walaupun motor tu dia bawa laju. Kepada yang duk bawa motor laju ni, contohilah motor tadi, seeloknya gunakan lorong kanan bila memotong. Tambahan pula bila lorong kanan tu kosong, biar motor kapcai yang pelan ni sajalah guna lorong kecemasan. Itulah pilihan mereka yang paling selamat bila bawa pelan di lebuh raya. Sekian.